Okay, Assalamualaikum. Saya Aim dari Zedla Auto. Hari ni kita ada sebuah Saga BLM. Owner ni datang kat kita. Dia cakap dia nak buat full checking untuk servis lah, bahagian servis. So, kita dah check bahagian servis ni. Dia punya untuk timing belt dia ni dah sampai masa. Mileage ni dah sampai. Barang-barang dia ni untuk bahagian timing belt ni. Timing belt dia dah merekah. Dah sampai masa. Ni kalau tak tukar memang bahaya lah untuk bahagian enjin. Ni outside belt dia. Sekali jalan lah untuk bahagian luar dia, bahagian tepi. Dia tengok lah. Ni pula dia punya water pump. Sistem coolant lah. Sekali jalan tukar. Ni dia punya bearing untuk timing belt lah. Stationer dia. Ni dua oil seal untuk bahagian atas sebab dia ada dua cam. So dia satu-satu lah. Oil seal, crankshaft. Lepas sekali. Mileage timing belt ni dia 3 tahun ataupun 80,000. Tengok mana yang sampai dulu. Sebab dia getah. So memang kena tukar lah ikut mileage. Kalau tahun sampai dulu, ikut tahun. Kalau mileage sampai dulu, ikut mileage. Kita dah check sistem brake dia. Untuk bahagian depan ni ni brake pad bahagian depan kereta ni dia dah modi, dia masuk brake Honda Odyssey. Boleh tengok dia punya brake pad ni dah berjalur. So kita check dia punya rotor disc tu dah berlekuk, tapi kita ukur dia masih tebal, masih dalam spek. So boleh skim lah. So kita skim dengan tukar dia punya brake pad baru lah untuk bahagian depan. Okay, untuk bahagian belakang pula, kita check sekali dia punya bahagian brake dia. Kita tengok dia punya rotor disc dia masih okey. Cuma brake pad je lah. Dah tipis, dah merekah. Untuk brake belakang dia pula, dia dah modi. Masuk perdana punya. Sebab nak asingkan brake dengan handbrake. Bahagian brake ni, untuk bahagian yang luar je. Untuk yang dalam, untuk handbrake saja. So, untuk bahagian belakang, tukar brake pad sajalah. Kiri kanan. Okay, macam biasa lah. Kita kat sini, lepas dia buat timing belt, kita akan tulis lah. Untuk mileage, next punya. So, mudah lah untuk owner. Bila buka bonet je, dia dah boleh tengok. Tengok daripada meter dengan yang ni. So, kereta ni pun kita dah test. Tak ada masalah. Bunyi brake dah tak ada. Untuk timing belt pun kita dah siap pasang. Tak ada masalah. So, owner pun dah boleh jalan jauh lah. Semoga selamat sampai dan selamat pergi. Okay, itu saja daripada saya. So, mana yang nak servis, mana yang nak tukar timing belt, timing chain, nak buat sistem brake, sistem air, boleh lah. Roger kita dekat FB page. Boleh contact nombor dekat bawah. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.